Tapi yang ni tak nak sokong. Tak nak sokong sebab apa? Bincanglah. Jadi saya amat menyokong untuk kita berbincang dengan harmoni. Sokonglah. Terima kasih banyak. Majulah muzik untuk negara. Assalamualaikum. Terima kasih. Ya, Ed, sudah. Kan sama. Dia dekat. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi tak nak cakap. Cakap boleh saya tak cakap kau tekan hari dulu. Tapi ada 3 perkara lah saya nak sentuh juga kat sini. Baik, tu nampak tu. Okey. Siapa saya kan? Okey. Dalam bab ni lah. Saya pernah menjadi ahli lembaga pengarah MCP selama 10 tahun. 2008 hingga 2018. Saya pernah menjadi ahli lembaga pengarah MRM daripada penubuhannya sehingga saya letak jawatan. Bukan apa, saya letak jawatan pada tahun 2018. Apa saya merasakan saya tak boleh lawan lagi MRM dari dalam. Saya perlu lawan MRM dari luar. Ketika saya menjadi ahli lembaga pengarah MCP, pada beberapa tahun yang awal tu 6 tahun permulaan tu, mata saya buta lagi. Saya tak nampak lagi. Apa dunia ni harmoni je pada masa tu. Saya menerima perkara seadanya. Ya, daripada 2008 lepas tu apabila kerajaan di bawah pimpinan Hamzah Zainuddin mempunyai political will, tekad iltizam politik, I want a single body to collect. With me or against me. Simple saja. Dia jadi. Jadi apa yang perlu sekarang ni is political will. Kita mesti sokong Datuk Seri Datuk Amizan Noor Ali. Dan kita kena rayu pada political will dia. Yang I want this garis panduan to be dilaksanakan. Made the bill. Balik pada mata saya buta tadi tu, apabila saya berada di dalam MRM, selama ni saya dalam MCP je. MCP budak-budak baik sebenarnya, tuan-tuan sekalian, dan perempuan. Separuh pada kaki kami, kita ada 6 ahli lembaga pengarah yang mewakili writers. Ada 6 ahli lembaga pengarah yang mewakili the capitalist. Saya dan Dr. Freddy, we are proud capitalist tau. Tapi we want the benevolent capitalist. I am not a socialist. Because socialist sampai kerja berat kita dan dia ambil simpan dan tak bagi kepada distribution of wealth. Buat apa? I like money, but I prefer kindness. Jadi apabila MRM tu wujud, saya telah menjadi wakil MCP dan di hadapan saya adalah counterpart saya daripada lain-lain bodies. Mata saya terbuka. Perangai orang semua pelik-pelik lah. Kenapa mereka tidak bersikap macam mana di MCP? Dan di MCP kita ada masa jadi MRM tu, kita ada wakil daripada MCP. Saya dan beberapa orang lagi wakil MCP. Wakil MCP, the lions of MCP yang dalam MCP, wah, bila duduk dalam MRM semua jadi kucing. Kucing diam. Saya tanya, kenapa berkelakar macam ni? Di MCP betul macam harimau, tapi dalam MRM kau jadi kucing. Jawapan dia, dia tak boleh jawab lah. Jawapan dia, set across them, duduk di hadapan mereka, katalah mereka daripada A organisation, duduk di hadapan dia ada a sister company of A organisation. Contoh kalau reporter atau lawyers datang nanti, contoh, kalau duduk di depan saya adalah Warner Music, saya Warner Music contohnya, di hadapan saya Warner Chapel. Kalau saya cakap banyak, I report I punya bos, you besok pindah di tempat lain. Jadi oleh sebab ni, kebanyakan international, malah lokal, takut untuk bersuara di dalam MRM. Sebab apa? Nanti sorumis lah. Kena report dengan polis, kena polis pula kena report dengan bos. MCP mempunyai 50% pegangan dalam MRM. Betul? Tetapi 25% yang ada pegangan, dia yang kontrol kita semua. Kenapa? Kaki sebelah ada dalam MCP, nanti report kat bos. Bila perbuatan ni berlaku, saya bagi tahu cerita lagi. Pada tahun 2016, kami telah membuat satu AGM